Seperti biasa, kalau ada trailer, ada juga breakdown. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video breakdown official trailer Agent Ali The Movie 2 Misi Satria yang pertama. Ya, dia tulis kat situ yang pertama. So, saya rasa akan ada trailer yang kedua. Itu breakdown yang pertama kita buat dalam video ni. Sebelum saya breakdown apa-apa lagi, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Selain daripada subscribe, korang juga boleh follow saya dekat semua social media saya dan juga join grup Telegram saya. Semua link ada di ruangan deskripsi. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start breakdown official trailer Agent Ali Movie 2 yang pertama. Alright, kita nak mulakan kita punya breakdown dekat sini. Ni sebenarnya dah masuk saat yang ke-24 untuk trailer ni. Tadi the first 23 seconds tu, benda tu semua kita dah tengok, kita dah pernah dengar. Okay, dia orang punya perbualan dalam tu. Lepas tu visually semua benda yang kita dah tengok daripada teaser 1, teaser 2, teaser 3. Lepas tu dekat sneak peek tu, semua kita dah tengok. So saya tak nak bincang lebih lagi. Korang kena cari video breakdown yang itu untuk korang tahu apa yang saya bincangkan lah. So kita terus cerita dekat bahagian ini, benda yang baru yang kita dapat tengok dalam trailer ni untuk Agent Ali The Movie 2. Saya tak tahu ni apa benda, tapi saya rasa ini adalah satu kilang simpanan Azurium ataupun tempat jana kuasa Azurium lah. Okay, so korang tengok dekat sini ada tong-tong kosong yang dikeluarkan dan dia akan mungkin gantikan dengan tong-tong yang bercahaya ni, masukkan dekat dalam lubang ni. Itulah saya cakap tempat penjanaan kuasa. Saya tak tahu tempat penjanaan kuasa Cyberraya ke ataupun spesifik untuk satu tempat. Yang penting tempat ni kita dah pernah tengok sebenarnya dengan Alisha. Alisha ada lawan dengan dua orang musuh dekat tempat ni. Dan kita akan tengok juga benda tu dalam trailer ni juga. So saya belum boleh confirm lah tempat ni apa, tapi ada kena mengena dengan Azurium. Lepas tu kita sampai dekat bahagian ni. Ini adalah Neonimus dan first time kita dapat tengok rambut Neonimus. Ini betul-betul rambut lah. Hari tu macam tak nampak sangat rambut dia yang teaser kedua tu, tapi yang ni kita nampak rambut dan kita nampak Neonimus dia dekat, biasalah dekat tempat dia menghack tu, dia ada macam ada satu skrin ni. Dekat skrin ni ada macam-macam benda yang dia cakap. Right, semalam saya ada fokus jugalah, ada cerita sikit benda ni dekat saya punya live stream. Korang tengok kat sini lah, dia tulis kat sini macam ada some sort of tempat ni macam satu lokasi lah. Okay, ada corner 1, corner 2, corner back office. Lepas tu ada office 4, ada office 8, ada office 19. Lepas tu ada main office 1. Lepas tu ada secretary office, second main, meeting hall, room 5, room 6, room office 8, office 9, office 13 dengan office 19. Okay, so tempat-tempat ni. Lepas tu dia ada little guy dekat sini. Okay, maybe little guy ni yang tengah hack kawasan ni. So little guy ni dia dah slowly matikan mungkin connectivity dekat bilik-bilik tersebut lah. Macam office 4 ni, meeting hall 2, meeting hall 9, meeting room 5, room 6 ni. Semua ni macam dah di hack lah, lebih kurang gitulah kot. Kat sini pun ada benda juga. Kat sini contohnya, saya rasa saya tak nampak sangat lah tulisan dia kat sini. Mungkin ini macam, saya tak pasti ni apa, tapi macam bawah ni tulis police station. Lepas tu ada tulis Gamma Tower, atas ni Beta Tower. So ni mungkin tempat-tempat yang ada little guy yang mungkin si Neonimus ni dah mula nak hack. So Neonimus tengah check satu persatu tempat yang dia hack. Mungkin macam tu, ataupun ni simply file yang ada data berkenaan tempat tersebut. So ingat, Neonimus dah ada access mainframe, so dia boleh tengok semua tempat lah, dia boleh hack semua tempat dekat Cyberraya. Alright, ini adalah first shot yang kita dapat Alisha pakai Iris. Saya tak ada benda nak cakap kat sini, just nak cakap dia punya detail is crazy bro. Dia punya detail setiap bulu-bulu Alisha punya bulu kening tu nampak detail gila, and I'm very proud lah. Wow. That's all I could say, man. Tak sabar nak tengok filem ni. Benda-benda macam ni saya buat saya excited. Tadi saya cakap pasal tempat jana kuasa Azurium lah, seperti semua. Inilah tempatnya, ni babaknya. Kita dah tengok dah benda ni dalam teaser yang ketiga hari tu. Lepas tu kita dapat shot yang lebih dekat untuk Agent Inviso kita, Ketua Teras Inviso yang baru ni. Siapa-siapa yang hari tu masa teaser ketiga macam tak nampak sangat muka dia, hari ni wow bagi.
Nah ni muka dia dekat close up. Okay, kalau korang nak tengok boleh tengok. Rambut dia macam rambut saya lah, hitam-hitam tapi ada putih. Kita geng kan, kita geng. Korang ada ke geng dengan dia? Tak ada. Korang semua budak-budak, diam je. Lepas tu kita dapat tengok shot ini dengan Rizwan. Muka dia memang nampak lain, rambut dia nampak lain. Macam nampak lah dia tengah hidup on the run lah. Dia taklah sentiasa handsome, sentiasa shaven. Nampak macam ada dah shave, ada apa, jambang sikit lah, ada kumis-kumis lah begitu. Dan rambut dia pun macam tak terus sangat. Itu je lah yang kita nampak, yang observation yang saya nampak. Muka dia dah macam muka kecewa, muka sedih, I'm not sure, ataupun muka disgust macam I pun don't know. Tapi ni Rizwan lah kepada yang bertanya. Sebab ada orang bertanya, ni Rizwan ke bang? Ya, ni Rizwan. Babak ni kita dah bincang daripada breakdown teaser yang ketiga hari tu. Tapi saya just nak point out tempat ni sebab nanti dalam trailer ni ada lagi babak yang lebih kurang macam ni. Just nak korang ingat yang benda ni, harap korang nampak dia ada warna kuning. Okay, fokus dekat warna kuning ni. Sekejap lagi kita bincang lebih lah pasal babak-babak Satria yang ada dalam trailer ni. Alright, so dia ada cakap kat sini musuh lama, lepas tu dia akan transfer pergi ke sini. Kita dapat tengok Dos close up for the first time. So dah confirm lah Rizwan, Dos dan Tres akan ada dalam filem ni. Korang kena ingat, filem 1, movie 1 tak ada tau. Diorang cuma buat cameo dekat penghujung sahaja. Movie 2 ni diorang akan main peranan lebih besar. Saya sebagai peminat Dos, peminat Tres, peminat Rizwan, actually peminat Numeros lah, saya happy yang mereka ada dalam filem ni. Shot ni, this is one of my favourite shots. Orang akan tanya babak mana paling abang suka dalam trailer. Saya boleh cakap ini adalah babak favourite saya. Maybe like top 2 or top 3 lah. Saya suka sangat sebab saya suka the fact that korang kena faham satu benda. Dulu masa first kita tengok Agent Ali, Ali lawan dengan Dos dengan Tres dan Rizwan side dengan Ali, dan sekarang ni macam Rizwan dah side dengan Dos dengan Tres, lepas tu sekarang Ali macam nak join diorang juga. Itulah yang apa saya nampak. But bro, it's so awesome bro. It's so awesome. Tres nampak cool gila. By the way, macam first time Tres pakai jacket kan. Sama dia macam pakai, macam dia letak vest je kan. Lengan dia sentiasa terkeluar. Ni first time kita tak nampak lengan dia. Dan ya, lengan dia yang belah kanan tu hilang. Ada orang dah fikir dah, bang macam mana Tres nak lawan? Tak ada tangan sebelah. Bang, nanti dia akan ada tangan ke bang? Kita tak tahulah tangan Tres tu, lengan Tres tu relevan tak kepada story ni. Kalau dia relevan, ya of course dia akan dapat tangan baru. Kalau tak perlulah, tak dapat lah, ya. Okay, so tak payah fikir jauh sangat. Ini pun benda yang menarik, ramai orang persoalkan apakah babak ini. Kita sebenarnya pernah tengok benda macam ni tau masa musim 2, sebab akademi tu adalah satu tempat yang terletak di atas satu pulau dekat sebelah Cyberraya lah. So akademi tu, diorang nak pergi akademi, diorang kena terbang macam ni ataupun lalu jalan bawah tanah macam mana Ali buat. Tapi ini bukan pasal akademi. Saya rasa ini mungkin ini adalah babak di mana mereka inilah first time mungkin WoW nak tunjuk luar Cyberraya, bukan akademi, bukan mana-mana, tapi ni luar Cyberraya, negeri lain, negara lain daripada Cyberraya. So I'm excited, very excited to see where, why, how, when. Semua saya nak tahu semua. Kenapa kita pergi ke tempat tu, di mana tempat tu, apa yang ada kat tempat tu. Saya nak tahu. Harap-harap ini adalah babak diorang pergi ke luar daripada Cyberraya, sebab Encik Usamah pernah cakap yang mereka akan explore luar Cyberraya masa tu untuk musim 3. Tapi musim 3 tu bawa agent daripada luar. Maybe this time we go to the place that is actually dekat luar. Buat masa ni hanya orang kata ada persoalan tau buat masa ni. Bukan teori pun, persoalan je buat masa ni. Adakah ni tempat baru yang luar dari Cyberraya ataupun tempat ni masih dalam Cyberraya, itu saya tak pasti lagi. Tapi this is very very exciting. Alright, permainan baharu kita stop dekat sini. Bukan apa pun, permainan baharu ni dia macam, okay, permainan baharu, musuh lama tadi dia cakap kan, permainan baru. Dia macam ada dua meaning jugalah. Dia kata musuh lama, lepas tu dia tunjuk muka Dos kan. Lepas tu ada permainan baharu ni pula. Okay, so permainan baharu tu kalau kau tengok betul-betul dekat baharu tu, A yang pertama tu dia ada logo, macam ada A dia pelik sikit lah. Dalam
kat sini ada 4 kali ulang huruf A, tapi A satu je yang ada macam logo tu. Kalau korang tak tahu, itu adalah logo Satria. Okay, logo ni saya sebenarnya tak perasan, tapi Agent Ali Detail dekat X, okay, dekat Twitter, account Agent Ali Detail, dia dah point out yang ini adalah logo Satria, dan wow, akan banyak gunakanlah logo Satria ni. Dia dah point out benda ni lama lah. So saya pun dah tahu daripada dia, dan kat sini kita nampak lah dia letak logo Satria dekat A yang pertama dekat baharu tu. Just nak point out yang Satria juga adalah salah satu permainan baharu tu. Tapi at the same time, permainan baharu tu juga boleh dikatakan apa yang Neonimus nak buat. Neonimus kan dia nak ajak Ali main. Okay, dia nak ajak Ali main games dia lah yang dia buat sendiri. So, permainan Neonimus dan juga permainan baru untuk Ali. Dua-dua ada permainan baru. Satu lagi yang saya cakap double meaning tadi tu, musuh lama kan. So, dia tunjuk DOS. Dan kita kena ingatkan lah yang Neonimus tu, okay, susahnya nak sebut. Neonimus tu adalah musuh lama Ali juga. So ada 2 meaning lah. Okay, bukan main cakap sekali je. Dia ada 2 benda. Korang kena ada 2 definition lah. Tapi benda lebih kurang sama. Lepas dia cakap permainan baru, dia terus tunjuk Neonimus. So yes, Neonimus, dia memang itulah yang saya cakap. Saya rasa maksud dia ada 2 permainan baru. Ali ada permainan baru, which is Satria. Neonimus pun ada permainan yang baru, which is apa yang dia nak buat dalam movie ni nanti. Lepas tu kita tengok karakter baru ni pula. Dah macam-macam teori dah orang buat pasal karakter ni. Ada yang cakap dia ni voice actor dia adalah Dato' M. Nasir. Okay, terpulanglah korang nak bincang pasal apa yang korang rasa. Jom kita tengok dia punya physical. Okay, dia ada jambang. Dia bukan jambang lah, dia ada misai yang bercantum dengan dia punya ni. Dia jambang kat sini tak ada. Janggut tak ada, jambang ada, betul. Lepas tu dia pakai eye patch, dan dia punya pakaian tu macam armor style, and then dekat belakangnya ni ada logo yang ada tengkorak, juga pakai eye patch. Mungkin ini adalah dia punya group lah. Saya nak ambil idea Draco, okay? Salah seorang subscriber kan, Draco cakap ini adalah satu kumpulan mercenary, dan dia ni adalah ketua kumpulan mercenary ni. Dan ketua kumpulan ni dah muncul dah pun sebelum ni. Masa kita tengok tadi, Alicia ada lawan dua karakter kan. So dia dalam satu group lah. Okay, kenapa saya cakap diorang dalam satu group? Sebab pemakaian diorang sama. Diorang pakai macam skin tight punya pakaian, and then diorang macam ada some sort of an armor. Okay, dia macam lebih kurang sama dengan yang lawan Alicia tu. So I guess ini adalah dia punya ketua ke apalah. Dia macam pirate ke apa ke, Cyber Raya punya pirate or something like that. Kita pun tak tahu. Okay, sama dia bekerja dengan Neonimus ke, dia sendiri-sendiri ke, itu saya tak pasti. Lepas tu kita ada shot ni sangat cool. Saya nak cakap lah, saya suka gila pakaian fit Bobby dengan Bakar ni. Okay, dan kita ada bincang dekat live stream saya semalam, dekat saya punya live stream. Saya ada 2 live stream semalam. Dua live stream saya ada cakap, mungkin ini adalah suit mereka pakai untuk masuk dalam air. Kini macam adalah mereka punya diving suit. Okay, kalau korang tengok warna diorang sama, tapi dia ada sedikit perbezaan dari segi warna, sebab masing-masing ada teras masing-masing kan. Macam si Fit ni teras dia techno, dia ada merah. Bobby ni warna putih sebab dia neuro pula, dia Inviso. Yang ni macam kebiru-biruan sebab dia combat. Mungkin macam tu, mungkin tidak. Alright, diorang punya pakaian ni, teori saya adalah pakaian diorang nak masuk dalam air. So mungkin tempat yang diorang berdiri ni adalah somewhere bawah laut. Okay, macam ada satu base dekat underwater base lah. Mungkin tempat diorang nak mining Azuria. Mungkin Azuria mining lah. Saya tak tahu kenapa saya cakap macam tu, tapi ada possibility yang sebenarnya Azurium ni adalah satu mineral yang dijumpa dekat bawah laut. Dia macam minyak juga, macam petroleum. So mungkin diorang dekat facility tu. Mungkin Alicia yang lawan dengan 2 orang musuh tadi yang saya tu, yang kilang yang ada Azurium tu semua, tu tempat yang sama dengan tempat ni. Mungkin saya tak pasti. Dari segi pewarnaan pencahayaan dia, macam tu lah. Okay, nampak macam sama. Kita tak tahu lagi. Alright, kita bincang pasal orang keempat ni. Karakter yang muka macam Laksmana Tarung ni. Tak ada orang cakap dia ni macam Laksmana Tarung. Tapi saya tak tahu, mungkin sebab dia punya jambang kot, muka dia macam Laksmana Tarung. Pencahayaan pun buatkan kulit dia macam merah Laksmana Tarung. Bukan dia macam Laksmana Tarung. Dia ni bukan mata. Okay, daripada apa yang saya faham lah, dia ni bukan mata, tapi dia ni macam seorang
kru, seorang pekerja dekat tempat yang diorang datang ni lah. Okay, dan dia ada tulis ARC dekat pakaian dia. Bagi saya zoom in sekejap, nak tengok bawah ARC ni ada tulis apa. Saya belum buat benda tu. Sekejap saya buat sekejap A few minutes later. Setelah saya buat analisis apa itu ARC, saya tak nampak apa-apa. Daripada gambar yang saya ambil, saya tak nampak apa-apa. Tapi saya rasa ARC ni adalah Azurium Reserve Center. Okay, Azurium Reserve Center ni mana tempat diorang simpan Azurium. Itu teori saya. Betul ke tak betul, kita cerita nantilah. Alright, so babak ni adalah babak misi pertama yang ada dalam movie ni kot. Misi pertama Satria dalam movie ni. Siapa yang tak tahu, dalam sneak peek hari tu kita nampak Ali pakai Satria for the first time. Lepas tu dia pakai Satria tu sebab dia nak pergi buat misi ni lah. Kenapa saya cakap misi tu yang ini? Sebab dia punya background. Background tu kita nampak dia dalam satu terowong, dan terowong tu macam ada curve kan. Dia macam smart tunnel. Saya dah pernah masuk smart tunnel dekat KL, so inilah rupa smart tunnel dekat KL. So wow, memang ambil je lah smart tunnel KL tu dan jadikan masuk dalam filem Agent Ali Movie 2 ni. Dan ini adalah misi diorang dekat smart tunnel tu, di mana tempat siapa ni, Sinonimus nak main dengan Ali for the first time dalam filem ini. So kejap lagi kita akan nampak Alisha bersama dengan Ali, dan Ali dalam pakaian Satria tau. So betul lah saya sebab tu ni permulaan filem, awal-awal filem. Okay, tadi ada satu part Satria yang saya cakap korang kena tengok senjata dia ada warna kuning-kuning tu. Ini part yang kedua Satria, saya dah cakap korang senjata dia warna merah. Okay, dia punya gasing ni, Beyblade dia ni, saya nak panggil dia Beyblade saya tak peduli. So dia macam Beyblade saya, warna merah. Okay, dia berpusing-pusing atas Satria dan dia warna merah. Ada orang cakap dengan saya, wah, saya tak sangka lah Ali, rupanya Satria ni dia boleh buat macam Ali punya suit magnetic dalam musim 3. Dia boleh buat benda yang sama. Ada orang cakap macam tu. Saya bagi sedikit pencerahan kepada semua. Saya tukar kepada ni kejap. Satria diperbuat daripada ferroliquid. Ferroliquid ni dia sebenarnya adalah satu cecair, tapi dia ada satu karakteristik yang macam besi. Apa karakteristik tu? Dia boleh react kepada magnetism. Okay, so ada magnet. Cecair ni dia akan tertarik kepada magnet tu. Tu yang nama dia ferroliquid. Dia ada ciri-ciri besi, tapi dia still satu sejenis liquid lah, cecair. So untuk pengetahuan korang semua, Ali boleh pakai suit Satria ni sebab Ali has this sense, ada satu jenis kawalan yang baik untuk magnetic, untuk magnet lah. Dan kita nampak daripada musim 3, episod 3, Ali dah dapat suit magnet tu, dan slowly Ali belajar menggunakan magnet dekat suit dia, dan sampai satu tahap sekarang dia dah mampu untuk kawal Satria. So Satria ni sebenarnya react kepada magnetism Ali tu sendiri. Ali upgrade kepada magnet. Suit magnet tu adalah benda yang penting untuk Ali kawal Satria. Development untuk Satria ni, untuk kita dapat Satria ni memang daripada awal musim 3 lagi. Wow, dah bagi. Okay, magnetism yang buatkan Ali boleh kawal Satria. Satria ni asalnya dia ferroliquid, tapi dengan adanya suit magnet Ali, barulah dia boleh jadi Satria. Lebih kurang macam tu lah. That's the idea. So yes, Satria boleh buat macam mana Ali buat, sebab basically dia still guna the same thing lah, magnetism, dan Ali punya kawalan ke atas magnetism ni memang power. Ali ni dia relax dia, tapi sebenarnya dia anak Magneto. Alright, warna merah tu penting. Lepas ni ada satu lagi. Oh yeah, by the way, dia kalahkan 2 robot ni. Waktu ni kita nampak Alisha hidupkan Iris. Saya tak ada benda nak cakap apa pun waktu ni. Just nak point out lah, ini adalah Alisha tengah menghidupkan Iris sebelum Alisha tumpas. Sebab apa? Sebab lampu merah-merah tu. Bila Alisha terbaring atas lantai tu, dia punya situasi lampu dia merah-merah kan. Ni nampak tak? Lantai pun tengah merah-merah tu. So lepas Alisha pakai Iris ni, something happen dan Alisha akan jatuh, akan tumpas. Siapa yang jatuhkan, apa yang berlaku tu semua, kita kena tunggu movie nanti. Tengok muka Alisha dekat sini sangat-sangat serius. Tengok tangan dia nak buat apa. Lepas tu kalau korang kedepankan beberapa frame, kita nampak yang Alisha sedang nak gunakan override mode. Yeah. Saya buat video kat TikTok saya dapat 1 juta lebih views. Okay, dalam video tu di mana saya cakap yang Alisha akan guna override mode. Okay, dan mungkin dia akan hilang kawalan dan kemudian dia akan dikalahkan oleh Ali. Itu teori saya lah. Okay, ramai orang komen, dia cakap, abang, macam mana Alisha dah boleh hilang kawalan? Ali kan hilang kawalan sebab data mak dia apa semua. Okay, itu saya faham. Okay, teori tu memang ada lubang.
Tapi yang buat saya kecewa dan terkejut bila ramai gila orang cakap, abang, override mode dah tak ada bang. Data Alia kan dah kena delete. Override mode tu dah tak ada. Itu yang saya kecewa. Dia kata override mode tak ada dekat Iris sebab data Alia dah kena delete. Okay, salah faham tu level tinggi sangat. Saya kecewa. Tapi itulah, dengan trailer ni kita dah buktikan yang override mode tu memang masih wujud. Dan Alisha terang-terang kat sini nak buat override mode. Oh, happynya. Terima kasih wow sebab tunjuk bahagian ni. Alisha buat override mode. Satu lagi babak Satria di mana Ali menggunakan sejenis senjata, dan this time bukan senjata tapi ini adalah satu shield, satu perisai yang macam sama dengan Baka punya tapi not really. Dan apa yang korang boleh fokus kat sini adalah warna biru. Okay, kalau bahagian ni memang dia memang macam just energy field ke apa, tapi kita tengok yang lebih gelap sikit ni, bahagian-bahagian ni biru-biru kat sini-sini, dia lebih ke arah biru. Kenapa dia ke arah biru? Sebab ini menunjukkan yang dia sebenarnya combat. Tapi kalau tadi yang masa Beyblade tu warna merah, itu adalah Techno. Dan yang awal-awal tadi masa dia guna benda yang macam batang yang ada bola kat hujung tu, itu adalah Neuro. Kita dah pernah bincang pasal benda ni. Dulu kita pernah cakap yang General Rama pernah gunakan senjata yang sama dengan Ali masa tu dalam iklan COVID tu. Lepas tu kita tengok satu je, tapi dalam trailer ni kita dapat tengok 3. Kita dapat tengok yang sama dengan General Rama, yang sama dengan Ali punya sendiri iaitu gasing, dan ini sama macam Baka iaitu combat. Kat sini je wow dah tunjukkan yang Satria ni ada capability untuk gunakan semua gadget-gadget daripada semua teras. So I like this. Approved. Alright, so babak ni sangat-sangat cool. Kalau kita tengok lagi dia punya background tu, dia punya warna merah-merah. Okay, again saya rasa babak ni dengan part yang Alisha tumbang tu lebih kurang sama. Okay, tempat yang lebih kurang sama sebab kemerah-merahan tu lah. Ini dekat mana? Saya rasa ini dekat Mata HQ or whatever lah, sebab tu ada Dato' Othman kat situ dan 3 orang ketua teras. Mana pergi Dayang? Itu persoalan ramai. Saya pun tak tahu. Mungkin Dayang kalau tempat ni tengah kena hack, mungkin Dayang dia nak cuba selamatkan daripada kena hack lah. So dia pergi ke bilik kawalan apa-apa untuk out hack Neonimus yang tengah hack tu. Dan ini adalah musuh-musuh someone yang tengah datang untuk menyerang mereka, dan diorang bertiga ni dah ready untuk lawan. Okay, kalau korang tengok cara di pemandangan dia macam Invizo ni tengok sini, lepas tu macam Guns tengok sini, dan yang macam Neuro ni tengok sini. So macam ramai lah kot musuh ni, diorang kena lawan 3 orang. Kita pun tak tahu no. Okay, ataupun musuh ni bukan musuh biasa, tapi musuh ni adalah droid mata. So diorang kena lawan dengan droid mata, begitulah. Sebab apa? Sebab dalam trailer ni kita nampak banyak kali yang droid mata ni kena hack or something, kena kawal lah, dan dia start menyerang ejen-ejen mata. Kejap lagi saya tunjuk. Inilah bahagian yang saya cakap tu, di mana kita nampak macam kat belakang ni ada ejen mata yang kena serang dengan droid ni, dan kita nampak kat sini Jeff. Saya rasa ini memang Jeff lah. Okay, bukan Jeff the Land Shark dalam Marvel Rivals tu, bukan. Ini Jeff, Agent Jeff, teammate Agent Fit dengan Bobby yang kita pernah jumpa dalam musim 3 dulu. So saya rasa ni Agent Jeff mungkin nak pergi selamatkan lah member dia kat sini. Ini bukan Bobby, ini bukan Fit. Okay, bukan. Ini orang lain, ni random. Tapi dia nak selamatkan lah ejen-ejen yang lain. Nampak? Again, warna merah. Okay, ada banyak warna merah-merah ni. Waktu tu mata kena serang. Mungkin ni Neonimus punya kerja lah. Dia hack semua robot-robot ni dan dia serang semua ejen-ejen. Mungkin masih teori lagi. By the way, Encik Reproy kata, kenapa korang semua tak kenal Jeff? Kenapa korang tak hype ni Jeff ni? Korang tengok Hoverboard Cool ni, korang tak ingat dia ni Jeff? Okay, tolak markah ejen. Okay, korang peminat ejen Ali tapi tak kenal ni Jeff, tolak markah. Alright, tadi kita ada bincang pasal Alisha pakai Iris yang dekat dalam Smart Tunnel ni, apa saya cakap semua tu. Inilah babak yang saya cakap, di mana Alisha dengan Satria dengan Ali dekat Smart Tunnel tu. Ni diorang dekat atas satu kereta yang dipandu oleh Baka yang tengah pandu kereta ni. Itu yang saya tahu sebab kejap lagi dia tunjuk Baka drive kereta ni. Tapi kita nampaklah Satria dan juga Alisha bekerjasama. Okay, kita nampak that Satria and Iris combo insya-Allah dalam filem ni, dan insya-Allah awal filem ni. Tak sabar saya nak tengok cerita ni, sumpah. Alright, so waktu ni cool gila. Kita nampak ada someone dia tembak. Okay, dia tembak punyalah tepat, dia tembak sekali tapi 2 musuh kalah serentak. Like,
nampak gempak gila weh. So kat sini adalah orang mempertikaikan siapa yang tembak ni. Okay, adakah ini Alisha ataupun adakah ini Rosa? Sebab nampak dia macam satu beam lah. But at the same time, it's not really satu beam. Kalau korang betul-betul slow down kan, korang tengok dia ada dua. Ada dua, macam ada dua. Okay, saya nak percaya ni maybe Rosa, tapi saya rasa ini Alisha kot. Okay, sebab dia macam nampak macam ada dua beam. Bukan satu tapi dua. Okay, macam dia pakai dua panah dia tembak. Okay, dan Alisha mungkin ada upgrade sikit sebab dia dah pakai iris apa semua kan. So mungkin dia punya panah tu dah lebih kuat lagi. Dan dia boleh buat benda macam ni lah. Tapi kalau ini Rosa lebih bagus lah. So kita dapat tengok kawan-kawan Ali pun ada dalam filem Agent Ali. Macam movie 1 dulu, diorang buat cameo je. Movie 2 ni harap diorang ada lebih besar role. Tapi maybe tidak. Sebab macam tu lah nak letak kawan-kawan dia, nak letak karakter-karakter baru ni semua. Betul macam jadi cramp pula filem ni. Saya pun tak tahu. Tapi kalau ada Rosa macam ni, okey jugalah. Tapi mungkin juga ini bukan Rosa. Ini adalah Alisha. Kita pun enggak tahu dong. Ada satu lagi. Mungkin ni karakter lainnya. Kita yakin lah ni Rosa, ni Alisha. Sekali lagi karakter lain lah. Kita tak tahu. Kemungkinannya salah satu tu lah. Okay? Pada asalnya saya tak perasan, tapi apa yang di point out oleh saya punya subscribers masa saya tengah tengok semalam dekat live stream tu adalah muka Alisha kat belakang tu. Okay? Kalau korang boleh zoom in sikit, mungkin saya lah kena zoom in kot. Nampak tak Alisha dia dah diwarnakan warna merah. Alisha tak mati kot, tapi Alisha dah tak boleh jadi active agent. Alisha mungkin cedera, so dia dah masuk hospital ke apa, dia dah dia punya nama dah kena keluar lah daripada list active agent. Bukan mati lah. Okay, dia takkan wow nak kill off agent Alisha kot. Macam pelik je. Harapnya tidak lah ya. Kita pun tak tahu, tapi tak kot. So Alisha dah tumpas kan. Kita dah nampak dalam teaser trailer yang ketiga hari tu. So ini macam selepas babak tu lah. Adakah ini pada pertengahan filem, awal filem ataupun hujung filem, kita pun tak tahu. Tapi yang penting Alisha memang betul-betul tumpas. Dan kita nampak lah General Rama nampak marah, nampak sedih dalam babak ni. Okay, dia pakai cermata ni biasanya dia nak, apa orang kata, dia nak elakkan daripada orang nampak dia menangis ke apa. Gitu lah. Alright, ini adalah Satria. Okay, full selepas dia suit up. Korang tengok dekat dada dia ada logo Satria. Okay, dan tadi saya dah point out pasal logo Satria dekat huruf A tu. Tu logo dia. Okay, so shout out to Agent Ali detail dekat X. Saya memang suka gila Agent Ali detail dekat X. Banyak betul detail yang dia perasan yang saya tak perasan. Terima kasih Agent Ali detail. Korang pergi follow dia dekat X. Okay, ini adalah part masa dalam misi dekat terowong tu. Tadi saya cakap Agent Bakar yang drive kereta tu. Ni lah dia bukti Agent Bakar tengah drive kereta tu. Okay, ni dia tengah dengan bas ni. Dia macam nak berlanggar dengan bas tu. Itulah kereta yang dia drive, yang Alisha dengan Ali ada kat atas dia tadi kan. Lepas tu sekarang ni ada bas ni. Dan dia macam basically berlaga lah dengan bas ni. Okay, muka dia macam oh my god bas gitu. So yeah. Okay, kita dah point out semua babak-babak. Daripada tadi saya sibuk cakap Alisha tumpas. Ni nampak ni bukti Alisha tumpas. Dan dekat sini sekarang dah ada penambahan karakter. Masa kita tengok dekat teaser trailer hari tu, kita nampak ada droid combat tu. Saya memang tengok babak ni dan saya cakap saya nampak droid combat. Sekarang ni kita nampak ada agent, ada 2 agent tambahan. Okay, kat belakang ni ada seorang agent Techno, ni macam agent Inviso or something lah. Dekat babak ni ada agent. Dan kat sini kita nampak lebih clear dia punya iris dekat sini. Tu iris kat situ. Dan kalau kau tengok kat sini, dia macam ada dekat pecahan-pecahan ni, dan dia ada glow warna biru. Saya rasa ini ada something to do with Azurium. Mungkin Alisha terkena satu serangan yang based on Azurium lah. Contoh macam bom Azurium ke, peluru Azurium ke apa ke, ada something berkenaan dengan Azurium sebab ada banyak warna biru dekat pecahan-pecahan ni. So dia something berkenaan dengan Azurium. Tapi apa bendanya tu saya tak boleh nak bagi tahulah. Saya tak cukup ilmu lagi nak cakap dengan korang ni apa. Tapi yang ini yang tak ada Azurium ni, ini yang iris. Kepada yang tak perasan lah. Okay, babak ni memang still haunting lagi. Apa yang akan berlaku, seriously saya nak tahu. Tak sabar. Alright, so kita dah akhirnya dapat tajuk
official tajuk untuk Ejen Ali The Movie 2, Misi Satria. Masa movie 1, Misi Neo, movie 2, Misi Satria. Nama Misi Satria ni saya rasa macam selepas movie 1 tu orang dah teka dah. Okay, lepas ni tajuk dia Misi Satria sebab kita dah dapat teaser Satria pada pengakhiran movie 1. So itulah, it's a very good name, simple but nice. Lepas tu satu benda yang penting korang kena tahu. Kuatnya. Ini yang paling penting ni sebenarnya. Bila korang tanya saya nak jawab lah. Bila keluarnya Ejen Ali Movie 2 ni, dia keluar pada bulan Mei. Kita tak ada tarikh spesifik lagi, tapi je lah dia sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 31 Mei lah. Salah satu tu. Salah satu. So, siapa tanya saya dah, bang bila keluar? Abang saya tak tahu lagi buat masa ni, tapi bulan Mei. Okay, bulan Mei. Maka dengan itu tamatlah sesi breakdown saya. Mungkin saya ada tertinggal apa-apa, so pastikan korang komen kalau korang rasa saya tertinggal apa-apa. Harapnya kalau korang ada teori pun korang boleh komen dekat bawah. Yeah man, trailer ni best, sangat best. Saya semalam bagi rating 10/10, but honestly tak adalah 10/10 lah. Okay, 9/10 is a better number lah. Okay, bukan apa, sebab saya nak bagi tahu, saya setuju dengan Reproy juga, dengan kawan saya yang dia macam agak repetitif lah, as in benda ni macam kita dah pernah tengok sebelum ni banyaknya. Okay, banyak kita dah tengok daripada teaser 1, daripada sneak peek, okay, babak-babak yang kita dapat ni lah. Okay, banyak benda baru, banyak juga benda yang kita dah tengok. So macam kalau memang 100% baru tu mungkin dapatlah 10/10. Kenapa saya bagi 9/10? Saya nak bagi tahu korang sebab ni adalah muzik. Okay, penggunaan muzik tu memang gempak gila. Sebab dia macam ni tau, saya dah ada expectation untuk lagu Hanya Kamu. Tiba-tiba ada versi macam ni pula. It's a genius lah. It's a genius move. Buatkan saya rasa memang meremang. First time dengar saya macam, oh my god, music. Kalau korang tak percaya, tengoklah video reaksi saya. Yang saya rasa saya memang dah letak kat atas ni pun dah, daripada awal video tadi. So, korang akan tengok sendiri reaksi saya macam, oh my god, music dia. Sebab saya suka gila music dia. Harapan saya, Encik Azri Yunos, okay, Cik Azri Yunus lah kan yang buat kan, ataupun Wow lah, ataupun Private Studio lah, untuk release benda ni, music trailer ni release dekat Spotify juga. Okay, sebelah-sebelah dengan lagu Hanya Kamu yang original. Harapannya begitulah, sebab memang cool gila dah. Serious cool. Bak kata Reprise malam dia bagi 8.5. 8 tu music. 8 tu sebab music dengan the whole sound design lah. Sebab tu macam saya 9/10, 8 tu memang untuk music. Sebab music dia memang best. Harapnya kita dapat lagi muzik-muzik best macam ni. Dan kalau ada kat Spotify, lagi best. Okey lah, itu sahaja untuk video kali ni. Saya dah rakam 50 minit. For your information, saya pun tak tahu berapa panjang video ni waktu korang tengok ni. Tapi kalau korang tengok sampai waktu ni, kalau korang tengok sampai tahap ni, korang memang legendary. Saya nak korang komen Misi Satria. Okay, komen tu je, Misi Satria. Saya tahu korang dah tengok video ni sampai habis. Random je. Okay, korang komen apa korang nak, bawah Misi Satria. So saya tahu korang tengok sampai tahap ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang tengok sampai tahap ni. Saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada semua members yang secara langsung membantu channel saya. Terima kasih sebab jadi members channel Saifuddin. Saya akan cuba jadi lebih baik dengan membership ni one day, insyaAllah. Anyways, sekali lagi terima kasih. Selamat berbuka puasa, selamat bersahur. Masih lagi dalam bulan Ramadan. Kepada orang yang tengok selepas bulan Ramadan ni, masih dah lagi Ramadan. And I guess dah boleh cakap kot sebab dah dekat sama Raya. Okay, saya tamatkan video kat sini. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.